Assalamualaikum and welcome to Chill Pill Podcast Klinik Dr. Alina. So hari ini kita ada special guest daripada pakar ENT kanak-kanak, which is Dr. Azlina Abdurrani. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat. Okay, so doktor, dah berapa lama doktor berkecimpung dalam sebagai pakar ENT? Saya dah jadi pakar ENT sejak tahun 2021. Jadi dah lebih kurang 5 tahun lah. I saya dah jadi pakar. Lama dah. Okay. So, macam doktor tahu kat klinik Dr. Alina, kita ada banyak patient pediatrics. Jadi saya akan fokus lebih kepada penyakit kanak-kanak lah hari ini. Boleh? Boleh. Okay, doktor. So, first of all, saya nak tanya, apa beza sebenarnya ENT dengan PIDS ENT? Ada beza ke ataupun sama je sebenarnya? Okey, sebenarnya ENT dengan PIDS ENT ni dia ada beza, ada yang sama. Okey, contohnya penyakit-penyakit biasa yang kita selalu tengok our bread and butter macam allergic rhinitis, sakit telinga, dia masih sama. Masih ada dalam golongan kanak-kanak dan golongan dewasa juga. Cuma bila kita cakap tentang kanak-kanak kan, kanak-kanak ni daripada umur 0 jam baru lahir sampai umur 18, betul kan? Jadi di setiap peringkat tu dia ada penyakit-penyakit ENT yang berbeza. Maksudnya congenital disease yang kita perlu consider dan kita juga perlu consider perkembangan baby tersebut. Kanak-kanak tersebut. Jadi cabaran yang utama adalah untuk dapatkan sejarah penyakit daripada ibu bapa. I see. Okay. So apa biasanya common disease yang doktor selalu encounter lah? Kalau yang biasa kita encounter macam sakit telinga, telinga yang berlubang, dan juga alergi hidung, allergic rhinitis pun ada. Kadang-kadang ada juga yang datang bengkak-bengkak leher sebab jangkitan, tetapi bengkak tu berlarutan dan berpanjangan. Jadi kita kena buat investigation juga. I see. Okay, so sebenarnya ENT ni broad je sebenarnya kan, yang kita tertumpu biasanya kat telinga, hidung, tekak, tapi sebenarnya lebih daripada itu, betul? Betul. I see. Okay. So kalau ikutkanlah, kenapa sebenarnya doktor pilih bidang ni? Okay, sebenarnya saya memang minat pediatrik. Saya memang minat pediatrik, tapi saya dihantar ke Sabah. Lepas saya dihantar ke Sabah, masa tu saya ditawarkan untuk masuk ke bahagian ENT. Jadi saya rasa okeylah kot, kita masuk ENT dulu. Pada waktu tu saya punya pakar Dr. Halimuddin, dia baru pulang daripada dia punya sub kepakaran pediatrik ENT. Sekarang dia head of department hospital Likas. Jadi bila dia cakap, kalau ENT, kalau you minat PIDS, you boleh masuk PIDS ENT. Jadi memang berkobar-kobar lah masa tu. Sebab saya memang suka kanak-kanak. Bagus. I see. Doktor sendiri berapa orang anak-anak? 3 dah. Bagus. Okay. So doktor, kalau ikutkan kanak-kanak ni, biasanya isu yang mak-mak selalu risau ni selalu pada baby lah. Infant memang paling orang kata mak-mak jadi rasa takut nak orang kata handle sendiri kat rumah. Jadi apa pendapat doktor kalau misal katanya bayi, bila waktu yang kita kata dia ni sebenarnya sesama ataupun sebenarnya yang kita nampak tak hidung tu biasa saja ke ataupun macam mana? Apa pendapat doktor? Okey, satu yang kita kena ingat, baby kan memang kecil dia punya lubang hidung. Jadi kalau dia ada sesama yang sekejap-sekejap macam tu dia agak normal. Tapi masalah dengan baby, dia hanya bernafas daripada hidung. Kita panggil obligatory nasal breather. Dia tak pandai buka mulut dan bernafas. Jadi bila dia bernafas daripada hidung, memang bunyi-bunyi nafas tu akan kuat kedengaran, lagi-lagi bila lebih tersumbat. Macam tu. Jadi boleh kita gunakan ubat-ubat macam Sterima, tapi kena juga sedut balik sebab dia tak pandai nak hembus balik. Baby-baby memang tak pandai nak hembus balik Sterima tu kan. Macam tu. Tapi kalau ada pernafasan yang laju, lekuk-lekuk bila bernafas, yang tu memang perlu dapatkan rawatan di hospital lah. I see. Jadi taklah semestinya semua baby yang sesama tu
dalam keadaan bahaya macam tu. Jadi ada beberapa benda yang mak-mak sebenarnya boleh buat dekat rumah dulu, baru kita bawa jumpa ENT. Betul doktor? Betul. I see. Okay. So macam doktor cakap tadi, Sterimar, adakah ia sebenarnya sesuai untuk bayi bawah daripada 2 bulan? Sterimar dia boleh, cuma dia kena lebih berhati-hati sebab Sterimar ni dia mist, dia spray, bila dia masuk dia boleh penuhkan satu hidung tu. Jadi untuk baby yang kurang daripada 2 bulan, biasa kita akan guna drops. Kita I ada see. drops. Okay. Rasa ada juga certain saline brand yang memang dia ada drops, kita dropkan saja dalam hidung. Jadi dia tak congested sangat. Kalau tak dia masuk Sterimar tu, baby will struggle to breathe. Dia tak boleh bernafas. I see. Okay. Jadi drops lebih better daripada spray lah untuk baby bawah daripada 2 bulan. Okay. Apa pendapat doktor kalau macam bunyi itu, macam ni kita nak bezakan bunyi itu sebenarnya daripada hidung ke, daripada dada ke, batuk ke, sesama ke, macam mana? Kahak ke? Dia bunyi tu sebenarnya dia daripada the whole saluran pernafasan. Dia ada bunyi yang memang purely daripada hidung, bunyi macam mendengus sikit macam tu. Dan dia ada juga bunyi yang daripada dada yang bila kita batuk tu macam batuk berkahak. Macam tu kan. Okay. Jadi untuk bezakan sebenarnya agak sukar untuk kita explain tanpa tunjuk contoh. Kita kena tunjuk contoh baru ibu bapa boleh faham. Okay. Tapi kalau dia terlalu kuat dan ibu bapa risau, tak salah untuk bawa ke doktor untuk kita tengok apa masalah sebenarnya. Okay. Bagus. Okay. So kalau misal katanya ibu ayah risau, tak apa, bawa je jumpa doktor dan kita boleh checkkan. Tapi tak semestinya bunyi yang kuat tu tak bahaya dan tak semestinya bunyi yang slow tu sebenarnya bahaya kan? Okey. Okey doktor. Kalau misal katanya lah baby ke anak-anak ke tidur berbunyi macam dengkur pula, adakah itu bahaya, perlu cek segera ataupun normal je sebenarnya? Okey, dengkur sebenarnya dia tak normal untuk satu budak tu berdengkur. Cumanya kita kena tengok kenapa budak tu berdengkur. Sebab yang paling common adalah dia punya tonsil ataupun adenoid, kelenjar di belakang hidung ni dia besar. Okay. Jadi kenapa dia boleh besar? Dia boleh besar satu sebab jangkitan yang kerap, ataupun juga kalau dia ada alergi dekat hidung, dia ada hingus daripada hidung yang drop dekat dia punya tonsil dan membuatkan tonsil tu membesar. Jadi perlu diperiksa kenapa dia agak merisaukan, sebab dengkuran yang hanya bunyi yang perlahan sahaja itu kadang-kadang normal. Especially bila anak terlalu penat, anak tidur terlalu sangat lena. Okey. Cumanya yang kita risau apabila budak-budak ni dia sampai ada terjaga tengah malam yang menarik nafas dengan sangat dalam macam tu, ataupun berhenti bernafas sewaktu tidur. Yang itu kita risau. Nombor satu is sewaktu tu berkemungkinan besar oksigen dia turun sewaktu dia tidur. Jadi kita kena lihat. Dan ini juga boleh mengganggu konsentrasi dia sewaktu siang hari, konsentrasi dalam kelas, dan kita juga belajarkan yang kalau kita nak belajar, kita punya memory akan consolidate time kita tidur. Jadi dia akan efek juga ingatan tentang pelajaran. Susah kids untuk concentrate macam tu lah kan? Betul. I see. Adakah kondisi ni sama dengan sleep apnea, doktor? Betul, keadaan ni kondisi ni memang sama dengan sleep apnea, tapi di kalangan kanak-kanak. Jadi kanak-kanak pun boleh dapat sleep apnea juga ya doktor? Boleh. I see. Biasanya apakah orang kata faktor risiko budak-budak dapat sleep apnea tu doktor? Okey, faktor risiko untuk sleep apnea dalam kanak-kanak adalah satu jangkitan kepada tonsil yang kerap. Sebab dia sleep apnea dalam kanak-kanak biasanya berlaku apabila tonsil dan adenoid itu besar kan? Jadi bila dia besar dia akan ada halangan. Jadi udara susah nak masuk ke dalam hidung waktu kita tidur. Sebab kedua adalah sebab alergi. Jadi kita akan ada banyak hingus kat dalam hidung juga. Tapi ada juga faktor-faktor lain seperti masalah obesiti, sama macam dewasa yang menyebabkan sleep apnea dalam kanak-kanak juga. Jadi kita kena tengok faktor-faktor ni dan kita kena tengok kenapa anak itu berdengkur. I see. Jadi kita sebut pasal tonsil ni doktor. Sebenarnya tonsil ni bahaya atau tak sebenarnya doktor?
tonsil ni dia one of kita punya defense system, sistem pertahanan badan juga sebenarnya. Jadi dia kalau dia terlalu besar, dia boleh menyebabkan saluran pernafasan kita obstructed. Jadi kalau kanak-kanak saluran pernafasan sudahlah kecil kan. Jadi bila dia obstructed, tak ada oksigen. Jadi dia kanak-kanak ni mungkin boleh dapat susah untuk bernafas semasa jangkitan. Bila jangkitan. I see. Jadi adakah semua tonsilitis kita kena operate ataupun sebenarnya kita boleh rawat macam biasa saja, dia akan surut sendiri? Macam mana doktor? Okey, jadi biasa tonsil ni dia tak surut dengan cepat atau dia tak surut dengan sendiri. Bila tonsilitis, untuk kita decide untuk surgery, biasanya kita akan tengok berapa kerap dia kena jangkitan dan macam mana dia boleh kena jangkitan tu. Nombor satu, alahan hidung perlu dikawal. Okey. Jadi ubatan-ubatan yang untuk hidung, semua spray, semua ubat-ubat makan tu semua kita kena optimizekan dahulu. Okey. Biasanya banyak jugalah, lebih daripada separuh pesakit saya bila dah optimizekan ubat-ubat tu, memang lepas tu dah kurang jangkitan. Bagus. So tak perlulah sebenarnya antibiotik ya doktor? Ke macam mana? Atau semua tonsilitis ni perlu antibiotik ke sebenarnya? Okey, antibiotik dia bergantung kepada keadaan tonsil pada waktu itu. Maksudnya kalau tonsil tu ada exudates, ada kuning-kuning, macam nanah-nanah di dalam tonsil, demam yang sangat tinggi, dan memang kita perlukan antibiotik. Pengambilan antibiotik yang kerap juga adalah salah satu faktor kita kena remove kita punya tonsil. I see. Jadi tak semestinya tonsilitis ni kita perlu rawat dengan antibiotik. Tapi kalau ada keadaan-keadaan macam bernanah macam doktor cakap tadi, ada kemungkinan kita perlu start antibiotik. So, okey? Bagus. Alright. So, sekarang kita pergi kepada part telinga pula doktor. Okey. So, kalau telinga ni, perlu ke sebenarnya kita guna cotton bud? Adakah ia bahaya untuk digunakan? Macam mana? Betul, cotton bud tu memang bahaya. Jadi kita memang tak boleh guna cotton bud dekat telinga, sebabnya memang bila kita korek telinga guna cotton bud tu, kita memang nampak macam ada tahi telinga yang keluar, wax yang keluar dekat cotton bud tu, betul. Tapi pada masa yang sama kita juga akan tolak lagi wax tu masuk lagi kat dalam telinga. Memang sangat kerap kita dapat rujukan untuk sedut keluar wax, sebab lama-lama dia akan sakit. Bila dia mendap dekat dalam salur telinga kita sangat kecil. Jadi bila wax mendap dekat dalam memang sakit. I see. So sebenarnya jangan guna cotton bud lah itu pesanan hikmat masyarakat kita hari ini. Betul. Okey. Apa keadaan pula macam bila mana kita selalu nampak budak atau baby especially dia garuk-garuk telinga, macam tarik-tarik telinga. Adakah itu disebabkan oleh masalah jangkitan pada telinga ataupun sebenarnya normal saja? Macam awal-awal tadi kan cabaran untuk pediatric patient kan kita nak dapatkan sejarah penyakit daripada parents. Jadi memang untuk budak-budak dia takkan cakap dekat kita, mak saya sakit telinga. Tak ada, dia akan tarik macam tu. Kita memang panggil dia ear tugging. Jadi bila baby ada ear tugging, kita memang suspect dia ada sakit telinga ataupun dia ada keadaan yang wax yang sangat mendap dekat dalam dan dia sakit. Waktu tu dia memang sakit. Jadi kita kena ada high suspicion bila mak bawa dekat kita anak dan dia kata, doktor anak saya tarik-tarik telinga. Kita memang kena ada high suspicion yang dia ada masalah di telinga tersebut. I see. Okay. So kalau misal katanya kalau macam bayi pun kita boleh suspect yang dia sebenarnya ada sakit telinga lah ya. Betul. Dan kita perlu check dengan doktor. Okay. Alright. Kalau ikutkan ramai juga patient kami yang macam datang kerap sesama. Okay, sesama and then baru kita baik seminggu and then kena sesama lagi. So apa nasihat doktor, apa yang langkah-langkah penjagaan di rumah yang kita boleh buat untuk elak sesama tu, dan macam mana rawatan terbaik sebenarnya untuk sesama ni? Adakah kita perlukan antihistamin yang berpanjangan ataupun hanya sekadar saline ke macam mana dari segi sudut ENT? Okey, jadi sesama ni dia boleh disebabkan jangkitan-jangkitan kuman yang common, macam virus-virus yang common. Jadi dia akan datang dengan tanpa demam. Kalau dia datang tanpa demam, kita boleh bagi saline
and kita boleh bagi antihistamin tapi dalam jangka masa yang pendek sahaja. Sebab lama-lama nanti hingusuk akan jadi pekat dan lagi susah nak keluar. Tapi saline yang paling penting. Apa-apa pun saline is first step. Sebab kalau bayi kurang daripada 2 tahun, kurang 3 tahun, kita jarang bagi antihistamin juga. Betul. Kan? Dan nombor 2, kita kena perhatikan adakah dia hanya sesama ataupun dia ada simptom-simptom alergi lain. Contoh kulit kerap kering, kerap gatal, gatal-gatal mata, gatal-gatal telinga, dan kita kena suspek yang anak kita ada alergik juga. Jadi kalau dia ada simptom allergic rhinitis seperti ini, dan kita boleh rujuk ENT untuk cek sama ada dia ada allergic rhinitis dan mulakan ubat. I see. So ada rawatan khas untuk allergic rhinitis lah. Okey. Bila yang kita katakan dia sesama ni red flag dia lah, maksudnya bila yang dia berbahaya? Okey. Sesama ni biasanya dia very common kan. Jadi kita selalu macam terlepas pandang macam tu kan. Dia bahaya bila dia datang dengan bunyi pernafasan yang kuat ataupun lekuk-lekuk. Jadi kadang-kadang kita risau sebab dalam kanak-kanak kita ada simptom penyakit yang contohnya laryngomalacia yang kita punya saluran pernafasan tu sempit. Sempit. Jadi dia berbunyi macam tu. Jadi kadang-kadang kita risau yang pesakit kita ada laryngomalacia juga. Jadi pesakit-pesakit yang ada laryngomalacia bila dia kena sesama biasa pun dia tak boleh tahan. I see. So biasanya macam mana kita nak detect laryngomalacia tu, bunyi apa yang kita patut risau yang parents perlu urgently datang? Okey, biasanya dia akan berbunyi sewaktu anak tu excited. Dia akan bunyi stridor, kita panggil stridor, bunyi macam tu. Dia akan macam tu, ataupun masa dia tengah effort minum susu. Dia ada beberapa red flag yang memang kalau ada ni memang kena terus bawa pergi jumpa ENT. Seperti bila minum susu tersedak, tak boleh completekan. Biasanya kalau dalam 5 ounce, banyak sangat, 3 ounce kita boleh habiskan dalam masa 10 minit. Tapi tiba-tiba je dia habiskan dalam masa 1 jam. Tak boleh. Terlalu lama. Terlalu lama. Jadi tersedak, bunyi stridor, dan juga bila kita tengok macam lekuk dada dia terlalu dalam. Juga kalau anak tu jadi biru. So simptom kita lebih kepada macam sukar bernafas lah doktor. Betul. Sewaktu feeding. Feeding. So jadi hati-hati ibu bapa di sana. Kalau ada simptom-simptom macam ni, wajib cek jumpa doktor dan kita akan referkan kepada ENT segera. Okey. Berdasarkan pengalaman doktor lah kan, sepanjang 5 tahun dalam bidang ENT ni, ada tak macam orang kata waktu-waktu kelakar ataupun patient yang datang pelik-pelik ke yang doktor jumpa, yang doktor rasa macam macam ni pun boleh ada tak, boleh share sikit? Ada satu yang memang tak boleh lupa. Dia umur dia 3 tahun setengah macam tu. Dia datang sebab dia letak pemadam dalam hidung. Bila tanya, dah 3 tahun dah pandai bercakap. Sebab abang dia tak nak layan dia, abang dia buat homework. Jadi tak nak abang dia jumpa pemadam. Lepas tu dia sorok dalam hidung? Dia sorok dalam hidung, dah kita kena keluarkan. Allahu Akbar. Okey. So bukan sekadar dalam hidung lah, kadang-kadang kita jumpa kat tempat lain juga kan doktor? Betul. So biasanya doktor jumpa apa lagi? Dalam telinga ke kadang-kadang dimasukkan? Dalam telinga biasa beats. Beats tu sangat common. And then mainan. Kadang-kadang ada kaki askar. Askar yang plastik. Muat. Asalkan muat. Aduh, saya pernah dengar juga berlaku dalam kalangan family saya. Ada tu dia masukkan kacang dalam hidung. Bila doktor sedut, tengok ada 6 biji kacang dalam tu. Lapar banyak kot tu. ya Allah. Aduh, macam-macam budak-budak So sebenarnya bahaya juga kalau kita tak perasan kan. Jadi ada tak doktor rasa macam benda yang mungkin parents boleh perhati? Sometimes kita kita tak perasan anak kita main dengan benda, lepas tu dimasukkan dalam hidung ke, dalam telinga ke. Apa yang kita boleh check ataupun tanda-tanda yang mungkin merisaukan yang kita patut macam suspect anak kita ada masukkan sesuatu dalam hidung ataupun telinga? Kalau dalam telinga, biasa dia akan start tagging. Macam tadi dia akan tagging tak telinga. selesa lah kan? Tak selesa. Kalau dalam hidung, biasanya susah kita nak tahu kecuali kalau ada history. Maksudnya ada abang yang tengok, ada pembantu yang tengok. Paling lama, bila dia sangat lama dalam tu, dia akan berbau.
Jadi kalau mak-mak yang ada anak yang ada bau busuk dalam hidung yang macam ni bau datang dari mana, dah mandi pun tak hilang, kita boleh suspect yang dia ada foreign body dalam hidung. Satu lagi dalam tekak, kadang-kadang budak-budak kan suka masukkan cakap pasal tekak ni, anak saya pun hari tu masukkan brooch ke dalam mulut, nasib baik tak telan. Dia nak mama dia masuk OT. Jadi kalau dalam tekak dia akan ada sudden cough. Tiba-tiba je macam dia tengah main elok-elok, tiba-tiba kita akan nampak tiba-tiba batuk. Kenapa tu? Kita akan ada high suspicion. I see, macam tersedak macam tu kot doktor. Betul. Okey. Jadi hati-hati, check anak masing-masing, lagi-lagi yang toddlers bawah daripada 3 tahun tu. Kadang-kadang dia ngutip je apa-apa, dia masuk kat sana sini kan. Okey. So jadi doktor, soalan terakhir daripada saya lah sebelum kita end kita punya podcast ni. Apakah nasihat doktor tentang vaksin? Mungkin ada vaksin tambahan yang parents boleh ambil untuk penyakit-penyakit yang lebih berkaitan kepada ENT kita panggil tu macam specifically ataupun secara general yang doktor rasa better untuk anak-anak ambil. Okey, kalau pada saya, memang saya menggalakkan pesakit-pesakit saya mengambil influenza jab. Sebab ramai juga yang bila dah ambil influenza jab tu masih kena influenza. Bukannya kita completely immune, tak. Tapi simptom dia akan sangat kurang berbanding dengan mereka yang tak ambil jab tersebut. Jadi kalau pesakit-pesakit kami yang allergic rhinitis, bila kena influenza tu memang agak lama lah di hospital juga. I see. So admitted lama because of influenza. Betul. Okey, kalau ikutkan influenza ni, kalau orang yang first time ambil bawah dari 9 tahun, dia sebenarnya ada 2 dos. Adakah perlu booster setiap tahun tu doktor? Ataupun cukup je kalau dah ambil yang 2 dos yang awal tu? Saya rasa perlu untuk kita bagi booster dose every year. Lagi-lagi semakin anak kita membesar, dia pergi sekolah, dia jumpa ramai orang. Masyarakat kita ramai, penyakit pun banyak. Jadi untuk mengelakkan anak kita selalu kena admit, selalu kena pergi ke hospital, baik kita prevent dulu sebelum ia berlaku. I see, faham, betul. Dan kalau ikutkan pun sebenarnya vaksin variant pun berubah-ubah kan setiap tahun. Jadi lebih baik kita upgrade kita punya body lah kan, immune system kita. Masa pun dah mencemburui kita doktor. Jadi apakah nasihat terakhir untuk pesakit-pesakit di luar sana, mungkin pesakit ENT ataupun khususnya ataupun secara general, doktor nak memberi sedikit nasihat kepada mereka? Okey, kita akan jaga anak kita dengan sangat baik kan. Jadi kalau ada masalah apa-apa, jangan tunggu sampai sangat teruk baru bawa datang. Bawa datang je. Kami memang sedia membantu untuk cek dan rawat anak anda. Jadi jangan risau, boleh datang untuk berjumpa pakar ENT pediatrik kalau ada masalah apa-apa untuk anak. I see. Dengar nasihat doktor tu. Jadi cepat-cepat kalau ada yang rasa ragu-ragu, rasa macam risaukan anak, boleh terus jumpa doktor. Jangan risau. Kami ni bukannya nak marah, bukannya nak makan orang. Kami ni nak membantu semua. Mungkin ada marah sikit-sikit, tapi untuk kebaikan bersama. Okey? Okey doktor. Kalau misal katanya anak kita tak dengar, ada tak cara untuk kita nak suspek ataupun tanda-tanda yang kita boleh tengok daripada anak? Okey, sekarang ni semua hospital kita ada newborn hearing screening, kebanyakan hospital lah. Jadi newborn hearing screening ni sangat penting sebab sekarang ni kita moving towards masyarakat yang mendengar. Sebab kalau tak mendengar, kita tak boleh bertutur. Jadi kita akan secara sosialnya kita tak boleh nak function dengan sempurna lah, macam tu. Jadi sekiranya ada masalah sewaktu lahir, memang akan dapat dikesan sewaktu newborn hearing screening. Tetapi sekiranya newborn hearing screening tak bermakna pendengaran tu akan sentiasa normal. Sebab dia ada juga beberapa penyakit yang pendengaran tu akan slowly berkurangan. Pelan-pelan dia berkurangan. Jadi kalau anak tak pandang atau anak tak boleh bertutur, umur 1 tahun setengah tak boleh nak panggil, tak boleh nak cakap benda-benda yang simple-simple, tak ada perkataan yang simple, boleh bawa untuk rujukan
supaya kita boleh melakukan action yang segera untuk membantu anak itu mendengar sekiranya ada masalah pendengaran. I see. So kalau macam orang tu kita suspect macam ada speech delay pun sebenarnya actually kita boleh refer kepada pakar ENT? Betul? I see. Sebenarnya Okay. kita memang dapat banyak referral speech delay for hearing assessment. I see. Okay. Jadi nanti kita boleh refer Dr. Nana Boleh. Okay. So kalau ada masalah sesama, masalah simple-simple, jangan risau, Dr. Alina boleh bantu. Okay, boleh datang ke klinik Dr. Alina untuk dapatkan rawatan. Tapi kalau yang recurrent, yang kerap sangat sakit ataupun ada yang lebih serius, masalah lebih serius, kita boleh referkan kepada Dr. Nana daripada pakar pediatric ENT kita. Jadi macam mana kita nak refer tu doktor? Adakah doktor boleh dihubungi di klinik ataupun di social media? Macam mana? Okey, saya sekarang adalah pakar ENT pediatrik di Hospital KPJ Damansara 1. Kalau klinik Dr. Lina nak refer, boleh hantar surat rujukan sahaja. Okey. Kita juga ada nombor telefon klinik yang kita boleh provide dekat you untuk any urgent case. Okey. Jadi boleh datanglah kalau ada masalah apa-apa, nak walk in pun boleh, tak ada masalah. I see. So boleh direct refer kepada Dr. Nana lah. Okey. Terima kasih banyak doktor. Alright. Terima kasih untuk hari ini dapat meluangkan masa bersama dengan kita di Chill Pill Podcast Klinik Dr. Alina. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Kalau doktor available, boleh roger-roger. Boleh. Okey. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Bye-bye.